Saudara umat Islam Singapura diseru untuk mensyukuri keamanan dan kedamaian yang dinikmati pada Syawal ini. Ini sedang ramai di belahan dunia lain diuji dengan peperangan yang masih berterusan. Dalam khutbah solat Hari Raya Aidilfitri, Mufti Negara Dr. Naziruddin Mohamed Nasir juga menekankan tentang kesabaran menghadapi ujian dan cara berbeza setiap insan itu diuji. Seawal jam 6.45 pagi lagi, Dewan Solat di Masjid Sultan ini sudah padat dengan para jemaah meskipun sesi pertama solat Hari Raya Aidilfitri hanya bermula jam 8 pagi. Disebabkan itu, ada juga yang harus menunggu untuk sesi kedua. Sesi pertama ini dipimpin oleh Mufti Negara Dr. Naziruddin Mohamed Nasir. Dalam khutbahnya, beliau berpesan kepada masyarakat untuk meneruskan amal kebaikan serta memelihara nilai-nilai murni seperti rahmah dan ihsan menjangkaui bulan Ramadan sebagai tanda syukur. Namun di sebalik nikmat yang dirasakan, beliau turut mengingatkan bahawa ia sebenarnya juga satu ujian. Pada pagi ini dan pada hari ini bergembiralah kita sebagaimana yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi jangan kita lupa dalam kegembiraan bahawa setiap nikmat yang kita hadapi dan dianugerahkan Allah adalah ujian. Dan jangan juga kita lupa dengan nasib saudara-saudari kita yang Muslim yang pada pagi ini dan pagi Aidul Fitri menyambutnya dalam ketakutan dan kegelisahan serta kekhawatiran. Apabila kita menghadapi ujian dalam bentuk kesusahan, seseorang Muslim tidak cepat berputus asa maupun merasa cemas. Dia terus meletakkan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia memohon bantuan dan bimbingan Allah serta terus berusaha untuk memperbaiki dan mempersiapkan diri untuk hari-hari yang akan datang. Dia belajar dari kesilapan dan kelemahannya agar dia menjadi Muslim yang lebih baik, yang mampu menghadapi cabaran yang lebih besar. Solat Aidilfitri ini turut disertai pemangku Menteri Bertanggungjawab bagi Ehwal Masyarakat Islam Dr. Fashal Ibrahim. Dalam menikmati sambutan Lebaran dalam suasana aman dan makmur di sini, beliau berharap masyarakat juga tidak melupakan nasib dan dugaan yang menimpa umat Islam di belahan dunia lain dan terus memelihara amalan baik yang disemai sepanjang Ramadan. Semoga bulan Syawal ini membawa keamanan dan keharmonian kepada kita semua serta mendekatkan kita dengan keluarga dan orang-orang yang kita sayangi. Semoga ia juga mengingatkan kita untuk terus menghargai nikmat yang telah kita kecapi di Singapura agar setiap anggota masyarakat dapat terus berkembang dan berjaya pada setiap peringkat kehidupan. Beliau juga melahirkan penghargaan buat kaki tangan dan sukarelawan masjid serta kumpulan-kumpulan Korea dalam menjayakan kegiatan sepanjang Ramadan dan Aidilfitri ini.